malam hari, hati tenang selepas terawih. Kami tampil berkongsi hari ini, tadabbur surah Al-Qari'ah pilihan kami. Surah pengingat untuk diri. Surah Al-Qari'ah ialah surah ke-101, diturunkan di Mekah, mengandungi 11 ayat. Surah tentang hari kiamat. Al-Qari'ah bermaksud hari yang sangat dahsyat, Hari yang mengejutkan manusia. manusia bertebaran seperti rama-rama. Gunung yang kuat Menjadi ringan seperti gunung. Amalan manusia akan ditimbang. hidup bahagia. Yang ringan rugi selamanya. Surah ini mengajak kita Membaca Al-Quran berbuat baik kepada semua supaya timbangan amalan terberat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi insan yang taat kepadamu. Amin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.